It is supposed to be about law making. About kau nak buat polisi, kau nak buat akta semua, nak pindah akta baru bla 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 kan. Tapi at the end of the day, kalau kita tengok parlimen, dia yang most newsworthy bila orang gaduh. Hi guys, welcome back to Apa Kata Muda. Hari ni kita akan cakap pasal parlimen. Inilah topik kita hari ni, parlimen. Dan dia bukan pasal isu-isu yang tengah berlaku pasal parlimen, dalam parlimen, tetapi pasal culture parlimen tu sendiri. Dan untuk kalau korang nak tahu lebih, kita introduce dulu kita punya guest ataupun kita punya second, iaitu Adam Azrai. Apa khabar Adam? Khabar baik, sihat, sejahtera. So hari ni cuti lagi ke? Hei, janganlah macam tu. Kita bekerja, kerja lain-lain. Okay. Ini bukan kerja kita punya kerja hakiki kan, ini bukan. Ini kita punya side gig lah. Mana tahu in the future kita nak transition into podcasting kan? Ya, betul. Boleh Mungkin orang bayar. Kalau macam ambil macam KJ lah, kalau tak menang tu kita just jadi podcaster lah. Tak, saya memang tak nak menang, saya nak jadi podcaster. Lagi lukratif. Okay, so today Adam kata dia nak cakap pasal parliament culture. Betul. Especially pasal macam kenapa dekat dalam parlimen kita banyak orang suka gaduh. Diorang gaduh antara opposition dengan kerajaan gaduh, antara kerajaan dengan kerajaan pun gaduh, antara opposition dengan opposition pun ada gaduh. So cuba ada explain sikit pasal kita punya culture kat parlimen ni. Betul lah. I mean, bila kita tengok the function of parliament sendiri kan, it is supposed to be about law making. About kau nak buat polisi, kau nak buat akta semua, nak pindah akta baru bla 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 kan. Tapi at the end of the day, kalau kita tengok parlimen, dia yang most newsworthy bila orang bergaduh. Betul. Dia kalau pasal akta ni semua macam bosan, semua tidur kan. Tapi bila tengah gaduh ni, mulalah news report gaduh. Jadi viral. Tiba-tiba MP tu jadi famous sebab dia bergaduh. Bukan sebab dia buat polisi ataupun dasar. Bukan sebab dia punya speech bagus. Bukan sebab dia punya suggestion boleh pakai. Tapi dia jadi famous sebab dia gaduh. Gaduh dengan seorang MP ni. Lepas tu MP ni masuk lagi, dia gaduh pula dengan MP tu. So dia memang jadi macam Royal Rumble dalam parlimen tu. Faham. Okay, aku bagi kau lah. Top aku punya favourite moment dalam parlimen yang gaduh tu, masa Bung Mokhtar. Dia cakap F word kan. Itu my bahaya. god, itu bagi aku epic lah. Itu lah, aku ingat tak, at that time aku tak adalah follow politik sangat, but bila aku start follow politics, aku tengoklah balik semua tu kan. So aku ingat dia bergaduh dengan MP from Sarawak. Dia ceritalah BN ni macam-macam lah, dia kutuk BN lah. So Bung ni dia panas, dia macam ni, lepas tu dia kata, you nak mau gaduh ke? Lepas tu MP Sarawak tu buat cucuk lagi lah, bagi panas kan. Lah keluar F word tu, macam wah ini lain macam Tapi kita tak ingat dia cakap pasal apa sebenarnya kan. To be fair, aku tak ingat apa pun dia. Aku tak ingat isu dia. Topik yang dia debate aku tak ingat. So itulah masalah dia, because kita rasa macam dia take away from the dasar, from the importance. Betul, macam contohlah, let's say lah kan, kalau dia bincang pasal topik yang penting lah, RU perbekalan, belanjawan kan. Kalau dia bincang pasal topik tu kan. Tapi kalau tiba-tiba yang viralnya pasal bergaduh, yang viralnya pasal F word, macam-macam ni semua, so orang dah lupa pasal yang kita kena bincang pasal belanjawan ni. Orang akan ingat pasal ni tengah bergaduh, ni MP ni keluar F word daripada mulut dia dalam parlimen. So that is not a good thing lah, and it's not good culture lah. Tapi at the end of the day, macam sedih lah juga tengok parlimen jadi macam tu. But kalau kita tengok macam the old parliament punya budaya, and dia datang daripada basically a lot kita punya sistem datang daripada Britain kan. Diorang pun ada jeering ataupun macam macam that jeering system apa semua. Itu what do you think about that one? Macam okay, let's say kalau kau kata yang kita banyak ambil from British kan. Let's say kita ambil example of Prime Minister's question dekat British punya parlimen. So okay, memang ada jeering, ada macam cucuk-cucuk sikit, tapi dia tak adalah macam, I mean dia punya viral dia bukan viral sebab keluar benda yang tak elok. Dia viral sebab polisi ni lawan polisi ni, macam tu kan. So let's say for example, aku ingat lagi
masa Rishi Sunak dia jadi Prime Minister, and Sir Keir Starmer masa opposition leader. So yes, dia bergaduh dalam Prime Minister question, dia go back and forth, tapi the news reporting dia bukan gaduh sebab ni keluar F word, dia bukan gaduh sebab ni keluar curse word ke apa, dia gaduh sebab this is a very heated discussion. Dia bukan jadi macam bergaduh gaduh for nothing, but heated discussion about a topic. So of course lah, in the maybe kita tak tahu ada je yang curse words, benda-benda yang tak elok keluar, tapi at the essence of it, kenapa kita punya parlimen, Malaysia punya parlimen ni tak boleh nak ada heated discussion about a certain policy, heated discussion about a policy that will eventually make the policy better in Malaysia. Kenapa nak kena keluar pasal ini F word lah, bergaduh pasal itulah, pasal telur ayam lah, pasal itulah. So it doesn't make sense for me. Ya, macam I think kan yang I paling ingat macam I also ingat macam yang masa dia dia cakap Sadiq budak-budak tu, ingat tak? Dia kata budak duduk. Betul, aku ingat, ya. I think macam there is macam around the world parlimen semua ada jeering, ada provoking, tapi tak ada that kind of rudeness. So aku macam jam bila orang penyokong-penyokong ada political parties kata macam muda ni budak-budak, and kita tak nak elect budak-budak dan sebagai MP apa semua. Habis tu sekarang dalam parlimen tu dia orang punya perangai tu tak macam budak-budak ke? That goes back to my point. Betul lah macam kau kata tadi. Aku ingat lagi that specific incident. Aku ingat lagi the MP at that time was Pasir Salak. Dia sekarang bukan MP lah. Sekarang dia dah kena, dia dah macam KO. Tak, dia dah masuk balik UMNO. Oh ya, betul. Dia dah diterima balik masuk UMNO, tapi dia tak bertanding lah kan. So dia panggil Sadiq budak-budak, and a lot of people defended lah kan. Kenapa kau siapa kau nak panggil budak-budak kan? Kau pun dulu pernah jadi muda kan. Muda as it is, bukan parti muda lah. Okay. So kenapa you nak ada prejudice that orang muda tak boleh nak bawa constructive criticism? Kenapa orang muda tak boleh nak lead a certain kawasan? Kenapa orang muda tak boleh nak bagi service to a certain kawasan? So that's the kind of prejudice yang ada, and at the end of the day aku pun rasa macam ni kenapa macam bila dia cakap Syed Saddiq budak, and it affects the younger generation. At the back of my mind aku fikir, kau pakcik tua, kenapa kau nak kata macam tu kan? So it becomes an unhealthy culture. So benda tu tak elok lah. Macam aku rasa there's something that needs to be changed. Tak kisahlah tukar dia punya standing order ke, tukar dia punya apa ke rules ke anything kan, but something needs to change so that kita punya parlimen tu jadi better sikit lah, jadi civilized sikit lah. Okay, so to be honest, walaupun aku aspiring untuk bertanding apa semua, macam aku dalam political party, kita patut semua benda macam tu, tapi aku tak faham standing order tu apa semua. Can you explain sikit tak? Okay, standing order ni dia buku peraturan dalam mesyuarat parlimen. So dekat parlimen ni essentially dia the two main big documents yang kita pegang is Perlembagaan Persekutuan satu, and satu lagi is standing order, peraturan mesyuarat. So macam dalam peraturan mesyuarat tu dia adalah kata kau tak boleh nak keluarkan ayat yang menghina orang MP lain. Kau tak boleh nak buat false claim. Kau kena cakap berdasarkan fakta, macam tu kan. So those kind of things wujud dalam kita punya ni sistem, kita punya peraturan mesyuarat. So let's say the most famous peraturan mesyuarat yang orang akan guna, yang aku sampai sekarang lagi ingat, is 36.6, which is kau tak boleh nak cakap benda yang tak elok pasal MP lain, and kau tak boleh nak misleading the Dewan. Sebab kalau kau misleading the Dewan is considered as menghina majlis tu, menghina the parliament itself. So kau kena cakap based on facts lah kan. That is supposed to happen, tapi at the end of the day benda tu tak jadilah kan. Walaupun macam mana kita nak tahu dia cakap betul ke tak? I mean tu satulah. I mean bila, let's say for example kalau let's say dululah kan, aku tak tahulah sekarang jadi lagi ke tak, but dulu kalau backbencher kerajaan dia kutuk, dia buat false claims towards opposition, maybe the speaker akan jadi more lenient, maybe tak akan kenakan tindakan. Tapi kalau opposition attack government ministers ke, attack government punya backbenchers ke, dia kena tindakan yang teruk. Macam aku ingat lagi
recently WAF Muhammad Faisal dia kena gantung 6 bulan sebab dia buat statement and dia kena tindakan. Tapi kalau MP-MP kerajaan yang backbenchers ni, yang tak ada jawatan ni, kalau dia buat attack opposition, dia tak kena apa-apa. So where's the justice in that? Macam kenapa kau tiba-tiba nak ada berat sebelah pula tiba-tiba kan? Macam tak logik lah. Faham. So yeah, that's the peraturan mesyuarat punya ni lah style. What about macam the power of the yang dipertuan kan? Yang dipertua dia rakyat. Yang dipertua dia rakyat. So macam kita kena entrust fairness dalam seorang tu kan. And then ada dia punya deputy siapa semua lah. Yep, betul. Do you think it's still macam relevant untuk bagi the majority party untuk pilih dewan yang dipertua ke macam mana? Do you think that system is, because I think kalau a fairer system would be, you know, orang yang less majority dapat that seat. There might be an argument for that. I mean betul lah. I mean dalam peraturan mesyuarat itself, the pelantikan of the appointment of the punya yang dipertua Dewan Rakyat is voted. So naturally siapa yang dapat vote yang paling banyak, yang ada vote paling banyak, dia akan appoint the speaker Dewan Rakyat. So let's say macam for example masa sekarang Tan Sri Johari Abdul, if I'm not mistaken nama dia, yang speaker sekarang, dia dipilih untuk jadi speaker. The opposition ada je bagi suggestion untuk nama lain. Tapi yalah, once it is voted, obviously the government wins lah kan, sebab dia punya majority kan. But going back to the principle of fairness kan, kalau kita betul-betul tengok balik the history of speaker sekarang, dia start dia punya political career in a certain party, which is in the government right now. So you know, boleh ke kita kata dia memang tak ada bias? So that's something yang people worry about lah kan. Even though to be fair to speaker sekarang, dia memang very strict and very, to a certain extent, very fair. I'm not saying that dia tak ada salah, tak ada mistake, tapi to be fair, dia ada certain things yang betul-betul dia buat. Okay, this is very fair and very ikut peraturan lah. But you know, it doesn't, the optics is not looking good lah, sebab dia pun dipilih oleh kerajaan, dia from this particular party, dia ada affiliation to this, so it happens. So and macam contoh, kalau kau nak jadikan betul-betul tu fair, macam dulu dia orang ada kata untuk sebab sekarang ada speaker Dewan Rakyat, lepas tu ada 2 orang deputy. So dua-dua deputy tu sekarang from the government, from the government side. Tapi dulu dia orang ada suggestion untuk introducekan a third deputy speaker, which is one from the opposition side. So okay, maybe that mechanism can work, tapi kita tak tahu lagi. At the end of the day, kita tak tahu lah what's the best way moving forward, sebab it's very difficult. Sebab yalah, kita punya parlimen pun mostly now attached, dia bukanlah attached directly, tapi dia macam still ada linkage to the executive branch, which is something that they need to work on lah, which if I'm not wrong, dia akan buat through Parliament Services Act. Wait, hold on. Linkage in what you mean? Macam bukan Parliament itself is supposed to be separate kan? Supposedly Parliament is separate from the executive branch. So kita ada legislative branch, executive branch and judiciary branch. Tapi you know, Parliament ni dia kena ada duit juga untuk sustain dia punya, macam dia kena bayar bil elektrik, dia kena bayar staff lah, semua. So now, as of now, the funding comes from the government, from executive lah. From executive. So you know, technically there's still linkage there lah. But when the Parliament Services Act comes in, Parliament jadi truly independent, that's where okay, kita boleh kata ni memang fair. Kita ada 3 independent branches of government. Okay, understand. So what macam other changes you want to see tu, macam tak gaduh-gaduh macam ni? Should macam we stop every single gaduh, macam, because some have to argue macam kita tengok parlimen pun fun lah tengok, macam bukan fun lah, macam it's kind of like entertaining jugalah bila dia orang macam bertekar-tekar macam tu. Should there be a ground rules on that? Macam probably ada kan? Yelah, betul lah. I mean obviously benda tu bila kita tengok pakcik-pakcik tua ni bergaduh, dia jadi fun. Not gonna lie, dia memang fun kalau kita betul-betul tengok. Tapi you know, set the ground rules and enforce that ground rules better, and enforce that ground rules fairly. So that's the main thing. Kalau okay lah, kalau you nak bergaduh,
Gaduh. Seorang ni keluar curse word. Seorang daripada side sini pula keluar curse words. Make sure both of them kena. Jangan seorang je yang kena. Jangan seorang from opposition side je yang kena. Make sure both of them are treated fairly. Sebab that's the the spirit of the Peraturan Mesyuarat. Everyone is treated fairly. Do you have a favourite yang dipertua Dewan Negara ataupun macam doesn't have to be Malaysian lah, maybe like British Parliament ke apa ke. Aku ni favourite John Bercow. Sebab dia selalu kata macam dah, dia cara dia cakap kan, dah. Untuk aku, I mean to be fair, untuk Malaysia aku tak boleh nak pilih lah sebab I've only seen a few speakers je lah. Aku pernah tengok Tan Sri Arif, Tan Sri Azhar and Tan Sri Jo. So aku tak boleh nak pilih lah sebab at the end of the day kita semua ada bias kan. But kalau external, kalau kau tengok UK punya parlimen, dia punya speaker is very strict. Dia punya aku tak tahu, tak ingat nama Sir Lindsay Hope ke apa entah, aku tak ingat lah nama dia. But dia memang strict, aku ingat dia boleh control dia boleh control the Dewan is very, dia punya very bagus lah. Very macam like dia sebut macam tu je, orang semua senyap. Even though kalau kau tengok UK Parliament, dia tak adalah macam grand macam kita punya parlimen tau. Tak, itu aku nak cakap something because kita ni parlimen kan ada yang that microphone system kan. Kalau dia orang tak nak kau cakap, dia orang tutup mikrofon kau. Tapi UK punya parlimen is open. Semua orang duduk sekali apa. Betul. Kan? And then the microphone is here. Dia akan tangkap semua orang. Tapi bila yang dipertua, apa dia orang panggil lah? Speaker of the speaker bangun, dia orang akan automatically duduk and senyap. Betul. Sendiri. Macam that culture in their politics culture, that parliamentary culture dah memang embedded into them. Bila the speaker bangun, dia orang semua duduk. So untuk aku lah, it goes back to the integrity or the respectness of the people of yang MP kat sana towards the speaker's office. Bukan not necessarily towards the speaker. Okay, maybe dia orang respect the speaker ni, tapi the speaker's office itself. Yang tu yang penting sebab at the end of the day, yang speaker tu, the speaker can come and go, but the office is still there. The office still stands very strongly. Tapi kat Malaysia maybe maybe speaker and MP ada good relationship, personal relationship with each other. Maybe dia orang dah kenal lama, dah kawan lama, bla 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 semua. Tapi the speaker's office kita nampak macam tak ada siapa respect ni. Macam apa benda kau tak respect speaker? Apa benda speaker tengah bercakap kau bercakap? Bila speaker tu kata macam dah dia cakap lagi. Bila dia orang tengah speaker dah ketuk dia punya gavel tu banyak kali, still bercakap lagi. It doesn't reflect well on the speaker's office, and secondly on the parliament and the perangai MP dia. Aku tak tahulah, mungkin dia orang ada pergi kelas jadi MP nya baik. Mungkin aku tak tahulah kan. Tapi maybe dia orang tidur ke dalam kelas tu. Aku risau juga kalau dia orang tidur. Aku takut tak apa, aku rasa kita boleh suggest yang Troker buat kelas tu MP sebelum dia masuk parlimen, macam mana nak jadi perangai-perangai dalam parlimen. Okey, tu menarik. Itu kita boleh suggest kat Troker. Nanti cakap dengan Zarul. Boleh menarik So itulah for our topic today. Anything to add on ke macam about the parliament itself, because I don't know lah, macam I think this kind of thing pun is on the itself lah. Macam katalah kalau kita pergi jumpa young members of the other political party pun, kita tak adalah macam when kita mock debate apa semua, we are quite civilized tau. Maybe it's just the older generation, you think? Tapi at the same time, bila kau cakap the older generation je yang perangai tak apa nak ni, tapi at the end of the day, kalau kau tengok balik, aku tak ingat tak tahu whether kau ingat insiden tarik balik Razzie Jidin. I remember it became an issue, but I didn't see what has happened actually. Okay, so YB Razzie Jidin dia tengah attack PMX lah kan, bla 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 lah kan, whatever lah. So PMX attack balik. Okay lah, whatever lah. Kau nak attack lah, nak main macam tu. So bergaduh. So bila tengah bergaduh MP Sungai Petani, YB Taufik Johari, anak speaker sekarang. Okay. Just put there. Bapa anak dekat dalam dia. Okay, whatever. So dia bangun, dia macam dia nak defend PMX, of course. Presiden parti kan. So dia defend. So dia literally dia jerit-jerit sama juga level. So just my point is that
And aku ingat lagi Sadiq dia tu dia bangun dia nak tanya soalan tau. So dia macam tanya, dia macam tunggu je orang tengah gaduh. So macam lantak dia orang tengah gaduh ni, aku diri je lah. Sebab kalau dekat live parlimen dia akan keluar kamera-kamera tau. Kalau bila on mikrofon dia akan keluar kamera. So keluar lah Muar muda, Putrajaya PN, Sungai Petani PH, lepas tu PMX. So dia keluar lah. So nampak muka Sadiq tengah kat situ macam what am I doing here? Kenapa dia orang ni semua bergaduh? Nasib baik Sadiq tak macam tu. Nasib baik Sadiq dia, kita berdoa, kita berterima kasih bahawa kita punya MP masih lagi civilized walaupun of course dia passionate about masa dia debating. Of course dia akan passionate masa dia bawa isu-isu, tapi dia still bawa in a civilized manner. Bila orang minta dia duduk, dia akan duduk. Bila dia nak minta laluan, dia akan angkat tangan, tanya elok baru dia ni kan. So that's something good lah. True. Which means apa dia orang kata pasal pengalaman dalam parlimen, it's all about you sebenarnya. It's all about you. It's all about you as a politician. What kind of image yang you nak bawa? Betul. Okay, maybe the image of a fighter in parliament maybe works. Tapi will it will the younger generation in the future kata kau gaduh-gaduh buat apa? Sekejap lagi minum kopi kat luar. Sekejap lagi baik kat. Sekejap lagi minum teh tarik kat luar. So people will always say hypocrite lah. So it's not good lah. It looks macam made up lah. So macam aku nak tanya kau, let's say kalau MP tu aku bagi kau dua option lah. MP tu memang dia fighter, memang dalam parlimen dia bergaduh, luar parlimen pun dia bergaduh. And then dalam parlimen versus dalam parlimen dia bergaduh tapi luar dia minum kopi baik-baik semua. Which one yang you rasa is more genuine? The first one lah. Yang gaduh-gaduh lah. Memang kegaduhan. Correct. So betul lah. Macam bila orang nampak yang dalam parlimen gaduh, luar minum kopi baik-baik, bertepuk tampar sikit-sikit macam tu, guru-guru macam tu, orang kata hypocrite, orang kata fake, scripted. Orang kata dah buat apa kau ni? Betul lah. Macam dah jadi macam show Mr. Beast pula. Itu belum masuk lagi. Itu belum masuk lagi the fact yang dia orang ni dibayar untuk masuk parlimen tu. Betul. Dia orang dapat allowance pergi parlimen. Tu kau nak je apa kau happy lah. Dia orang pergi meeting dapat allowance. Bayangkan kau pergi kerja, kau masuk meeting kau dibayar extra. Terbaik tu, boleh bercuti. Sebab tu semua orang nak jadi MP. Kaya. Kalau boleh susah jadi MP ni, ya Allah. Kau pernah tengok kan dia punya list of benefits, allowance masuk parlimen. Okay, itu one thing yang I think aku nak tanya sikit. MP dia orang punya allowance semua kan. Tapi kita kata kerajaan tak cukup duit nak bagi subsidi apa semua tu. Kau tak boleh ke potong allowance tu bagi, I mean ni dah jauh sikit lah, tapi macam Okay, maybe lah. Maybe allowance tu dia gaji dia, and then maybe dia guna duit tu untuk bayar staff dia. Macam contoh MP pembakar tak dapat peruntukan, maybe dia guna allowance tu untuk bayar staff dia. Ataupun dia buat dia buat program untuk kawasan. Dia bagi dia buat ni lah, dia buat sponsorship dengan Prima Valley. Dia buat sponsorship dengan Prima Valley. Macam contoh lah macam tu kan. Allowances that they use untuk bayar dia punya, untuk buat kerja. Okay, fair. Tapi kalau macam contoh MP yang dapat peruntukan lebih, tapi kita tak tahu duit dia buat apa program, dia buat program apa, dia bagi bantuan dekat siapa, dia bagi ni semua dekat siapa kan. So that's one thing lah. Allowances aku rasa mungkin boleh dikurangkan, but at the same time it will also affect the people working for the ni lah MPs. Tapi when kau kata kerajaan tak ada duit untuk bagi subsidi apa sebenarnya kan, sebenarnya the main thing is kenapa pencen MP ni, the one that is elected by the people ni, kenapa pencen dia orang lagi besar daripada orang lain? Betul. Ya, correct. Kenapa pencen dia orang tak boleh dipotong? Betul, that is true. And then kau dapat jadi MP tu satu term dah dapat pencen for the whole life kan? I mean, it doesn't make sense lah untuk aku. Macam bila kau boleh cut, kau cut lah. Kau jimat lah sikit. Kau nak kata tak, ni cara dia orang kata nak jimat is dia orang tak ambil gaji. Aku macam yelah tu tak ambil gaji, tapi ambil allowances meeting. Dipersilakan. Dia orang kata dia tak ambil gaji. Last kita tahu tak dia tak ambil gaji ke tak? Aku tak tahu. Aku terpulang kepada dia orang lah. Siapa-siapa yang nak judge sila judge. Itulah, tak apalah. Tak apa, nasib baik kita ada
macam boleh lagi macam depend on our macam muda punya parlimen MP. So hopefully kita akan ada lagi banyak in the next coming election. InsyaAllah. Ya Allah, kita kena bekerja keras ya Apol. Ya. Okay guys, so thank you so much for joining us on this episode. Kita cakap pasal parlimen. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like dan share. Walaupun benda ni macam tak nampak besar untuk korang, even though it's a small matter, tapi it helps us a lot to keep apa kata muda running, so that we can bring and talk about more issues in the future with you guys and for you guys. So thank you so much. Selamat tinggal. See you again.